tengah cari selak pintu yang tercanggih ni. Tapi ini biasa je, ini style biasa-biasalah. Kita selalu beli kat kedai-kedai hardware ada, kedai DIY ada. Tapi nak tunjuk hari ni kita nak pergi ke beg kuning ke, beg biru ke, beg coklat ke, kedai sapi ke, tak boleh sebut betul, nanti kena ban pula video aku ni. Okey, kita tengok yang canggih sikit macam ni kan. Ini boleh cari kat kedai sapi. Sapi ya. Belilah berapa, dalam RM10, RM15 macam tu lah. Canggih lah sikit kan. Taklah jenis yang sama macam ni kan, canggih sikit. Aku tengah cari pintu grill aku ni. Grill ni nak kena welding kan. Sebab kita mangga kat luar je. Kalau dari luar, kalau duduk dalam rumah, ini jenis padlock untuk gate ya. Ada jual juga kat Shopee. Ini jenis selak yang lain pula. Jadi pandai-pandailah yang mana yang sesuai untuk anda semua. Hari ni saja sembang-sembang kosong kan, cari idea ya. Pentinglah selak pintu ini, pintu rumah ke, pintu bilik ke. Tidur dalam bilik pun kena kunci kan, takut malam nanti kan ada perompak ke apa. Kurang-kurang dia nak masuk susah lah sikit kan. Janganlah, na'udzubillah min zalik, ada kawan tu tidur bangun-bangun tengok pisau kat leher. Sentiasa tutup pintu, kurang susah sikit. Ini mangga.